Hello. Halo Casey, apa kabar Pak Raden ya? Iya, Pak Raden. Silakan Pak Raden, kisah tentang apa malam ni? Ya, ini Pak Raden nak cerita Casey. Ini cakap ikhlas, ini bukan pasal loving couple. Ini satu contoh yang terbaik. Ini Pak Raden nasihat pada suami isteri. Pak Raden, sebelum Pak Raden bercerita, tadi Pak Raden ada dengar kisah tentang seorang pendengar yang berada di trek kereta api, ternampak ada bungkusan putih, ada paku dan juga ada anak patung, di mana tangan anak patung tu ada jarum yang dicucuk-cucuk. Dan beliau rasa mungkin ingin tahu sebenarnya, adakah itu sesuatu yang dikenakan pada seseorang ataupun sesuatu yang dibuang dekat kawasan tu, dan kalau ternampak benda-benda macam tu, apa yang boleh dilakukan dan apa yang jangan dibuat? Silakan Pak Raden. Ini Pak Raden nak cakap ikhlas Casey. Dalam dunia alam mistik, perbuatan alam kesihir ini banyak pecahan bentuk ragam dia Casey. Dan ini antara yang Pak Raden ikhlas kasih tahu. Kadang-kadang untuk wanita tu atau siapa yang terjumpa benda-benda waimah yang begitu, kalau boleh jangan. Pasal apa? Setiap sihir yang ditanam atau benda yang kita nampak seperti paku gitu, dia dah ada mantra dia dan dia dah ada dah ada sesuatu yang dimasukkan dalam benda yang nak ditanamkan itu. Jadi kalau bolehlah untuk sesiapa, kalau kita terjumpa waimah, kadang-kadang Pak Ni cakap ikhlas, macam dia terjumpa paku, dia terjumpa gitu, itu sebenarnya dua Casey. Itu kadang-kadang diorang nak buang yang dipanggil dena, atau kadang-kadang yang dipanggil alam sihir untuk membunuh orang melalui orang kata menenggelamkan orang punya semangat, dan akhirnya tak dapat dia terbalik semula semangat dia, dan kita orang yang sakit itu, orang yang punca daripada kena pada tanaman tu, akan yang tenggelam kepada paku tu, akan semangat dia terkunci. Jika tak pakar, semangat tu akan keluar dan lama-lama dia akan jadi tupai mati beragan Casey. Ini Pak Ling kasih tahu untuk siapa-siapa yang dia cakap tu tentang di kereta api tu nampak paku, nampak apa benda ni semua, tak kira baik paku baik apa, kalau benda-benda yang dah ternampar di tempat-tempat yang begitu, itu bukan kerana alam sihir aja Casey, itu adalah satu perbuatan manusia yang pakar dalam dia cuba, orang kata kirakan nak play God pula, nak membunuh manusia dengan cara ilmiah mereka sendiri yang mempunyai hati yang zalim. Itu pasal, kadang lagi satu contoh Pak dia cakap ikhlas, kalau kita terjumpa kirakan nombor satu, ada benda-benda yang benda-benda kain kuning, kadang-kadang kita jumpa dalam bungkusan tercampak dekat tepi-tepi mana. Dan lagi satu Pak dia cakap ikhlas, Casey percaya tak? Ini sekejap aja Pak dia cerita, lepas tu Pak dia cerita satu chronic case. Ini apa? Kalau ada juga orang yang zaman sekarang yang high-tech punya sihir, you don't believe, nanti orang ingat Pak dia buat cerita. Sebenarnya, ada juga yang sihir melalui dompet bag. Bag tu seolah-olah diumpan seperti di tengah jalan atau di depan rumah dia, seperti ada orang bag duit jatuh. Tapi dia boleh buka aja Casey, ada benda yang beracun, ada benda sihir dalam bag tu. Tapi nampak tak ada duit, tapi adalah seperti bunga-bunga, adalah seperti macam daun pacai atau gini. Tapi itu sihir cara termoden pula. Makin moden manusia ni, makin moden pula, high-tech ni cara-cara diorang gunakan. Jadi contoh Pak dia cakap, bab sihir ni Casey, bukan saja dalam paku, bukan saja dalam tempat-tempat gini. Tapi Pak dia cakap ikhlas, ada juga ini pengalaman Pak dia tak nak cerita pasal bab ni lah, nanti agak panjang. Ini ada juga orang yang menggunakan sihir melalui beg duit. Agak unik bukan? Agak aneh. Kalau tak betul-betul mustahil juga ada orang kes kronik pakai duit pula, beg duit. Beg duit tu apa yang ada, orang untuk simpan duit, dia untuk projek orang pula. Jadi Pak dia cakap ikhlas, apa saja benda kalau untuk yang wanita tu, dah tentu dia tahu. Tempat landasan kereta api adalah landasan orang buang macam-macam bentuk acak, orang buang macam-macam bentuk, orang kata kirakan yang berhubung dengan jembalan tanah. Pasal apa Casey? Kenapa orang suka buang dekat railway atau benda gini? Di sana wujudlah orang kata hantu rimba, jembalan tanah. Jadi kadang-kadang bila benda yang orang tanam di situ yang bersatu kepada yang kuatkan sihir tu adalah benda-benda seperti jembalan tanah, seperti benda-benda yang bersekutu dengan setan Casey. Jadi makin kuatlah. Kadang-kadang nama orang tu dah dimasukkan
dekat paku tu Casey dah ditiupkan, dah ditikamkan. Jadi tujuan dia di situ, jadi konon tak ada lalu lalang kan. Jadi bila benda tu, selagi benda tu terbiar di situ, dan seperti selagi aku tenggelamkan kau di dalam tempat yang tepat begitu, sampai bila pun tak ada orang boleh selamatkan kau. Tengok kezaliman manusia, dia boleh projek macam orang kena busung busut. Kita pernah dengar penyakit busung. Busung ni ada busung air, ada busung busut. Tapi yang paling kronik zalim dari manusia, dari nonsense, apa tahu? Diorang boleh bikin busung busut, Casey. Busut seperti, akan ada tanah busut tu. Tanah busuk tu, diorang ambilkan nama orang tu. Ini Pak Din terpaksa, bukan Pak Din pula bikin. Tuan ingat aku pula bikin Black Magic. Ini tak boleh, Pak Din cuma berkongsi aja. Ada orang ambil nama orang tu atau gambar orang tu atau apa benda yang diorang boleh dapat daripada si yang penyuruh tu, yang suruh buat tu, dia akan ambil kau gini, dan dia akan tanam dekat busuk tu. Dia akan gunakan apa tak Casey? Dia seru nama jin-jin atau dia seru nama yang bukan ketuhanan punya ayat-ayat untuk mantra dia, untuk membinasakan orang. Selagi busuk tu membesar gitu, selagi gitulah perut dia membesar. Itulah dipanggil busung busut. Jadi kalau orang yang tak pakar, bagaimana nak cari busuk dekat singapura.com berapa banyak? Kat mana? Dekat Bukit Timah Hill Station pun ada busut. Dekat tepi Mount Faber tengah hutan pun ada busut. Jadi itu pasal Pak dia cakap sihir, banyak bentuk sihir berbagai. Tapi kalau untuk wanita tu, kalau dah tahu rumah kau kereta api, Pak Din pernah ubat kes kronik kat situ. Sana banyak Pontianak India juga. Ni Pak dia cakap kenapa siapa Pontianak India? Bukan kerana dia Pontianak India. Perempuan India kecewa, bunuh diri. Jadi dia dah jadi macam apa tau, dia jadi roh sesat, dan dia dah jadi alam gentayangan macam Pontianak India pula. Ini boleh Pak Din cerita kes satu kronik tak sekejap je.